takkanlah sampaikan ke Under 23 ni pun nak kena pemain warisan macam mana di Harimau Melaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton podcast ZR Sports On. Salam bahagia. Saya kembali lagi kali ini agak berlainan sedikit, di mana saya muncul secara solo untuk nak khusus menjawab beberapa pertanyaan daripada pendengar-pendengar, penonton dan juga pembaca-pembaca media sosial saya dan juga podcast saya selama ni. Dan ramai yang bertanya macam-macam soalan dan saya terpaksa tapis sebab tak mampu nak jawab semua secara verbal. Mungkin ada yang saya akan jawab di dalam Facebook saya, yang macam biasa siapa yang follow saya di Facebook akan dapat lihat macam-macam yang saya tulis. Okey, pertamanya orang bertanya dengan saya mengenai pasukan Harimau, pasukan Under 23. Dulu kita dengar Harimau Melaya. Pasukan Under 23. Pasukan Under 23 ni dah tewas di Piala Mandiri di Jakarta, di Indonesia. Kemudian mereka turun untuk Under 23 Asia Cup qualifying, tersingkir, hanya menang dengan Laos, kalah dengan Lebanon, dan kemudian perlawanan terakhir kalah dengan Thailand selepas hujan lebat melanda di stadium. Dan akan datang mereka akan turun sekali lagi untuk untuk Sukan C. Ada tanya saya, adakah pasukan Under 23 ni membazir dan macam mana dengan untuk nak perbaiki dia? Saya berpendirian bahawa dalam sukan, apa-apa usaha sekalipun adalah usaha. Dan setiap usaha tu melibatkan kos. Ada kos untuk dibelanjakan, ada wang perlu dibelanjakan dalam apa saja usaha. Kita sendiri pun secara peribadi pun kita nak buat usaha apa-apa, kita terpaksa mengeluarkan belanja, sumber kewangan untuk nak melaksanakan usaha. Tak ada benda yang free dalam dunia ni. Begitu juga dengan pasukan Under 23 dan juga sukan. Nak melahirkan pemain baru pasukan badminton ada kos. Nak melahirkan atlet olahraga baru kena ada kos dia untuk nak melatih dia, nak mewujudkan dia orang. Jadi untuk pasukan Under 23 ni tak boleh kita nak katakan dia adalah membazir. Kerana suka atau tidak kita kena sertai, terutama sekali qualifying round Piala Asia dan juga Sukan C. Kita kena sertai, takkan kita nak tarik diri hanya kerana atas stigma membazir. Cuma bagaimana nak maju, bagaimana nak berjaya. Ramai orang meletakkan harapan tinggi hanya semata-mata kerana pasukan Harimau Melaya dah berubah sekarang, revolusi Harimau Melaya. Maka terus automatik harapan tinggi diletakkan kepada Under 23. Benda ni bukan berlaku di Malaysia saja, juga berlaku di Indonesia, di mana mereka telah, pasukan nasional mereka telah layak ke kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga, dan mereka harapkan Indonesia perform well dalam di peringkat Under 23, pun gagal juga. So di mana kesilapannya ni dalam pasukan Under 23 ni? Pada pandangan saya, untuk pasukan Under 23 ni, coach ataupun sebabkan dia duduk di bawah NT ataupun national team, NT dan coach harus berfikiran lebih waras. Kerana tak boleh ambil pemain yang hanya ada nama ataupun dah berpengalaman main dalam skuad Under 23, tetapi dalam masa yang sama di kelab mereka tak bermain. Contohnya seorang pemain dia memang regular lah dalam Under 23 sejak daripada umur 18 tahun ataupun 20 tahun lagi dah mewakili pasukan Under 23, tetapi tak perform. Dan akibat daripada dia tak perform tu, the whole team pun tak boleh perform. Sebab bukan dia seorang je yang tak boleh pergi. Ramai lagi pemain-pemain dalam Under 23 tak boleh capai ke tahap yang diperlukan. Sebab apa? Sebab di kelab mereka tak bermain. Mereka reserve. Kalau kelab pun tak sudi nak mainkan diorang, nak turunkan diorang, mana dia nak dapat match fitness? Okey, saya nak ingatkan dalam sukan ni ada dua jenis fitness. Satu body fitness,
iaitu melalui drill dan juga melalui latihan-latihan, latih tubi, berlari, melompat dan sebagainya. Lagi satu match fitness. Match fitness ni hanya boleh diperoleh daripada perlawanan saja. Tak boleh dapat tempat lain. Hanya perlawanan, dan perlawanan tu mesti perlawanan yang berkualiti. Bukannya persahabatan, bukannya perlawanan masa training, tak. Perlawanan kompetitif, yang kompetitif. Jadi daripada perlawanan tu, player dapat match fitness. Bila dia dapat match fitness, dia dah tahu dah. Selama 90 minit ataupun 70 minit dia diturunkan bermain, sejauh mana kemampuan dia. Dan bila selalu turun, benda tu akan meningkat. Okey. Coach national team Nafouzi Zain dalam masa 2 minggu bila player datang ke national camp yang telah disenaraikan datang ke national camp, dalam masa 2 minggu dia tak boleh nak buat body fitness player, sebab player tu datang mesti dalam keadaan fitness yang cukup bagus. Dia macam kita ni masuk kerja lah. Kita masuk universiti, kemudian kita masuk kerja, jangan expect majikan tu nak kena ajar dia pula macam mana cara nak buat kerja. Itu yang dia ajar hanyalah prosedur dalam company tu. Tetapi kerja-kerja asas dalam bidang yang dia buat, katalah kalau dia doktor, benda-benda asas ilmu kedoktoran, dia kena dah diajar di universiti. Sebab dia dapat kelulusan. Kalau dia masuk company lawyer, kalau dia lawyer, masuk company lawyer, ataupun dia engineer, masuk satu company engineering ataupun company pembinaan, dia tak boleh baru nak belajar dekat pasal engineering ataupun pasal lawyer dekat company tu. Begitulah juga dengan bola sepak. Kelab melatih dia. Kelab bagi dia ruang untuk bermain dalam perlawanan. Datang ke under 23, tak silap saya maksimum 2 minggu je. Coach national team ada peluang untuk nak bersama dengan pemain. Jadi dia tak ada masa dah untuk nak build up body fitness player. Dia cuma lebih kepada strategi dan juga tactical. Okey, dia design strategi tactical begini. Siapa antara 23 atau 25 pemain yang ada tu boleh digunakan untuk sebagai right back, left back, midfield, wing, striker. Okey, saya nak macam ni, gerakan macam ni daripada tepi masuk ke tengah. Siapa yang boleh buat benda-benda tu? Hanya yang terbaik saja akan duduk dalam first 11. Itu yang coach Nafouzi boleh buat. Dan dia analyse. Okay, kita dalam grup, katalah untuk tournament, sekian tournament, contohnya, kita ada dalam grup Vietnam, Myanmar, Thailand contohnya. Dia kena analyse. Tiga-tiga tim ni, kat mana kelemahan dia orang. Tengok video-video yang lama. So, tengok player yang dia ada. Siapa yang sesuai untuk duduk dalam tim dia untuk bertemu dengan Vietnam, bertemu dengan Thailand, bertemu dengan Myanmar contohnya. Ada setengah player, permainan dia tak sesuai untuk lawangan Vietnam, tetapi sesuai ketika lawangan Thailand. Sebab Thailand mungkin ada satu strategi yang coach nampak. So ini ketajaman mata coach. Hasil daripada pengalaman dia, ilmu yang dia ada tu akan digunakan untuk menentukan pemain. Tapi kalau dia dapat pemain yang cak ayam, dalam kelab pun tak pernah bermain, tak pernah tahu pun tentang taktikal dan sebagainya. Cuma duduk dekat bench ataupun kadang-kadang dalam senarai 18 pun tak ada. Daripada 30 pemain dalam kelab tu, setiap game kelab kena submit kepada match commissioner ataupun referee untuk line up team. Biasanya 18. Saya tahu lah kalau sekarang ni dah bertambah. Bodoh-bodoh pun 20 nama. Itu pun dia tak ada. Tiba-tiba national call-up dia dapat. Macam mana nak ni? Jadi saya sarankan untuk pasukan under 23 ni, kita kena, national team dan coach kena berubah sikit lah. Saya mencadangkan agar melihat pemain untuk sukan C ni, panggil hanya pemain yang mempunyai minit permainan. Walaupun terpaksa ambil pemain daripada Liga A1, ambil. Itu yang kita ada. Takkanlah sampaikan ke under 23 ni pun nak kena pemain warisan macam mana di Harimau Melaya, di tim senior. Dahlah tim senior tu pemain yang local breed tak dapat peluang bermain. Under 23 pun tempat dia orang dah kena rembat, so budak-budak ni nak main bola kat mana lagi dah?
Mana hala tuju pemain bola sepak dia orang daripada sekolah, habis sekolah main dengan kelab-kelab biasa, lepas tu dapat panggilan masuk kelab profesional, dah sign kontrak. Semua pemain Malaysia, anak-anak Malaysia yang mula bermain bola sepak, ultimate goal dia orang nak bermain untuk Malaysia, nak sarung jersey negara. Kelab tu sebenarnya dia tak nampak pun lagi masa tu, masa dia mula main bola sepak. Bila dah lama tu, dah mula ada godaan-godaan situ, dah mula memilih kelab dah. Nak main untuk JDT lah, nak main untuk Selangor lah. So, yalah baguslah ada cita-cita, tetapi bila tiba masa untuk nak pergi national team, tak ada ruang. Sebab even under 23 pun kita ambil warisan. Which is boleh ambil, tapi janganlah memenuhkan under 23 tu. Itu je lah ruang yang ada untuk kita nak breed local players. Tapi kalau dah tak ada, yang dalam Liga Super ramai yang pemain tu duduk reserve, terpaksalah cari dekat yang dalam Liga A1. Especially yang top team dekat Liga A1, dan selalu pemain yang ada banyak minit permainan. Katalah tim dia dah main 5 game setakat ni sebelum Sukan C, dah main 5 game. Setiap game tu dia dapat main 70 minit pun dah cukup bagus. Itu yang kita nak. Barulah bila datang ke national camp, dia senang faham apa coach nak. Ini masalah pemain ahli sukan. Coach nampak apa yang perlu pemain tu buat, tetapi player tak faham tau apa yang coach nak. Sebab dalam kelab pun dia tak main dalam first 11 ataupun duduk reserve. Kalau ada pun duduk reserve, tak dimasukkan, duduk kat bench sampai kesudah. Sebab coach pun tak percaya, coach kelab pun tak percaya untuk nak turunkan dia. Jadi macam mana coach national team boleh percaya untuk nak mainkan dia dalam peringkat international? Kena ingat bermain di kelab dengan international level, jurang dia jauh beza. Intensity dia jauh beza. So bila berlatih di national team, intensity dia jauh beza. Jadi pemain-pemain yang betul-betul dah di-train, training loading dia tu tinggi, yang layak pergi bermain untuk national team. Bukannya sebarangan player. Jadi kalau persoalan mengatakan apa jadi dengan pasukan U23 ni, inilah dia kita punya backup yang ada. Setakat ni saya boleh katakan hampir ke semua pemain yang dalam pasukan U23 ni tak ada kualiti. Tak ada kualiti. Saya berani katakan. Dan saya dah hopeful kita akan dapat pingat emas di Sukan C. Kalau macam ni lah jenis pemain under 23 yang kita ada. Dan kalau inilah pemain under 23 yang kita ada, saya rasa lagi 10 tahun, 15 tahun pun kita masih mengharapkan pemain warisan, pemain naturalisasi untuk mewakili pasukan negara untuk nak mengejar cita-cita. Kalau tidak, kalau ini diorang ni akan take over pasukan nasional, nak diharapkan daripada mereka ni, kita sekadar menonton je lah Piala Dunia tu, dan juga sekarang menonton je lah Piala Asia. Yang kata nak pergi Piala Dunia, Piala Asia pun tak lepas. AFF pun susah nak jadi juara. Masuk final mungkin lah, tapi nak jadi juara macam mana 2010 dulu, takkan berlaku lagi dah. Sebab tak ada kualiti. Dia backup. Jadi harap pemain-pemain dapat take up the challenge bahawa pasukan Harimau Melaya dah dipenuhi oleh pemain warisan. Take it as challenge, bukannya sesuatu yang meruntuhkan cita-cita mereka, yang menoktahkan cita mereka untuk mewakili negara. Tidak. Ruang masih ada. Segala-galanya terserah kepada pemain. Dan jangan salahkan coach, dan jangan nak menyalahkan pengurusan dan sebagainya. Salahkan diri sendiri kenapa anda tak maju. Bukan saja bola sepak, termasuklah sukan-sukan lain, sprinting, olahraga, basikal, hoki, badminton dan sebagainya. Okey, itu untuk bola sepak bawah 23. Kemudian ada juga yang bertanya dengan saya mengenai badminton. Di mana pemain single negara? Kita tak ada pemain single. Okey. Lee Zijia. Pertama sekali kita cerita pasal Lee Zijia. Ada yang saya tak tahu lah di mana kita baca, mencadangkan agar Lee Zijia boleh mula
bersara, berfikir untuk bersara. Saya pun ahli sukan juga. Jadi saya faham lah. Dan saya pun baru baik daripada cedera. Ahli sukan yang especially yang ber-high intensity ni, intensity tinggi di peringkat international, once kalau ada cedera, tak semua pemain boleh balik, recover balik dan kembali kepada prestasi sebenar sebelum dia cedera atau lebih tinggi lagi. Sangat jarang. Dan dia sekali-kalinya bergantung kepada apa kecederaan dia dan di mana lokasi kecederaan itu. Musuh utama ahli sukan adalah ACL. Terutama yang sukan yang melibatkan kaki, pergerakan kaki, melompat dan sebagainya. Itu kecederaan yang harus paling perlu dielakkan oleh mana-mana ahli sukan pun. Kebanyakan mereka yang merana akibat daripada ACL hampir 70% atau hampir 50% lah bersara. Sebab dah tak boleh pergi lagi dah. Bila dah recover, ada yang kaki pendek sebelah, ada yang dah tak boleh berjalan ataupun tak boleh nak sprinting dia dah mula kurang. Jadi bila nak challenge balik dengan pemain lain, terutamanya pemain muda dengan body masih lagi lembut dan sebagainya, susah. Jadi untuk Lee Zijia ni, saya berasa yakin dia bukan masalah prestasi dia, masalah confident dia terhadap kecederaan. Kecederaan tu banyak mengganggu dia punya fokus sebab dia tak nak keputusan tu berulang. Akhirnya di China Masters berulang sekali lagi. First round, sejak dia kembali, 3 dah first round dia tumpas. Dan China Masters bukan saja kalah tapi langsung tak boleh habiskan. So, ini membuatkan Malaysia hanya mempunyai 2-3 orang je main single yang membawa harapan untuk Malaysia, iaitu Justin Ho, Leong Jun Hao dan juga setakat ni Aidil. Siapa nama seorang lagi yang main badminton tu? Yang cedera ni. Dia cedera juga sama dengan Lee Zijia dan cedera dia berulang sekali dan sekarang langsung senyap. Kita pun tak dengar cerita apa. Diorang ni yang badminton ni kebanyakannya saya bergantung kepada laporan-laporan akhbar lah tentang kedudukan mereka dan sebagainya. Tak nampak kat mana lagi. So, kita ada 3 je single. Yang betul-betul nampak ke depan adalah Leong Jun Hao dan sekarang dah berjaya menembusi kelompok 20 pemain terbaik dunia. Dan Leong Jun Hao sekarang dengan keadaan Lee Zijia macam tu, Leong Jun Hao lah, walaupun dalam kelompok 20 terbaik dunia, baru lepas daripada 22, dah masuk ke belas-belas lah sekarang. Dia adalah pemain nombor 1 Malaysia mengatasi Lee Zijia. Dan Lee Zijia dah jauh dah. Lee Zijia tak silap saya 60 ranking dia. Sebab dia dah lama lay off. So, dalam masa terdekat ni ataupun sampai hujung tahun ni, saya rasa mungkin sampai tahun depan lah, kita takkan dapat lihat mana-mana pemain single lelaki mara ke quarter final dalam mana-mana open pun. Paling jauh quarter final. Semi final, final tu kita tak ada wakil. Untuk single wanita, setakat ni kita ada Goh Jin Wei dan Lesana. Lesana ni dia pemain single muda tetapi sekarang ni dia adalah pemain single wanita nombor 1 negara. Dia dah mengatasi Goh Jin Wei dah. Goh Jin Wei ni makin lama makin melorot. Saya rasa bahkan dia profesional. Jadi dia nak pergi mana-mana pertandingan itu ikut kemampuan dia. Kalau dia boleh bayar hotel, bayar flight, makan minum dia kat sana semua. Dan dia pergilah. Dan dia kena cari duit lah. Cari duit daripada sponsor dan sebagainya. Selain daripada dia punya perjalanan tu, dia pun nak kena cari duit untuk diri dia sendiri. Bekalan dia bila dia dah tua nanti, dia dah habis main badminton, dia nak jadi apa pula. So, pergi sana pun dapat duit sebenarnya. Tapi tengok sampai level mana. Kalau first round tu dapat sikit, dapat pergi ke quarter final tu banyak sikit. Tapi Goh Jin Wei setakat first round setakat ni. Kebanyakannya first round saja. Dan dia mungkin nak, kalau dalam kita koma, mengisi masa lapang. Sementara aku layak. Itulah mungkin dia punya logo dia. Dia logo pula.
Dia punya tema dia. Sementara aku layak, mengisi masa lapang, daripada duduk rumah tak buat apa, baik aku pergi main tournament international. BWF masih menyerahkan. Sebenarnya BWF tournament ni bukannya semua orang boleh mohon, boleh masuk, tak. Dia dijemput oleh BWF ikut ranking masing-masing. Untuk doubles, Malaysia ni adalah negara yang melahirkan cukup ramai doubles dan kita berasa bangga. Cuma harus diingat, Piala Thomas hanya memerlukan 2 doubles, Uber pun hanya memerlukan 2 doubles. So, mixed double hanya digunakan masa Piala Sudirman. Kalau Piala Sudirman, kita ada kelebihan sebab kita ada 3 doubles, double lelaki, double perempuan dan mixed double yang cukup kuat. Ranking top 5 dunia, bukan top 10, top 5 dunia. Lelaki banyak, kita ada berapa? 4. Manti, Fedin, Aaron, dan terbaru King Arif. 4 untuk nak rebut 2 tempat dalam tim Piala Thomas dan 1 tempat saja dalam tim Piala Sudirman. Double wanita, walaupun ada 2 setakat ni yang top, tetapi semua tahulah siapa dia, pelitan dengan Tina je lah yang betul-betul jadi harapan. Untuk double wanita, single wanita kita tak ada, double wanita kita cuma ada pelitan saja. So Piala Uber Malaysia memang tak ada lah. Mungkin kalau Piala Uber Malaysia lawan South Africa pun kita akan tergolek. Untuk mixed double kita ada 3 termasuk Pangrun dan Suyin. Kita ada 3 mixed double, tapi dalam Piala Sulaiman cuma perlukan 1 je. Cuma dari peringkat nak ke Olimpik dan juga di peringkat World Tour BWF ni, kita nak seberapa banyak yang boleh. Dah single tak ada, lelaki perempuan single yang harap nak ke final. Kita harap double-double kita dalam masuk final. Dan jadi harapan kita dan jadi harapan saya, nak lihat dalam satu kejohanan nanti, kita dapat lihat 3 pair masuk final. Iaitu men's double, women's double, Pelitan dan Tina, dan juga mixed doubles. Cuma saya tak tahulah apa projek BAM untuk single ni, sebab saya dapat maklumat kebanyakan player yang masuk ke dalam BAM ni, BAM, mereka diminta untuk main doubles. Kerana dan player ni pun lebih prefer main double. Mereka tak berani nak main singles. BAM pun tak berani nak menunjukkan sebagai pemain single sebab tak sampai. Tahap dia tak sampai lagi untuk nak main singles. Dan bukan senang sebenarnya kita nak lahirkan pemain single ni. Jadi diharapkan ada perubahan lah di situ untuk pasukan badminton negara. Dan harus diingat, badminton ni secara konsisten dari dulu sampai sekarang, Malaysia mendunia. Malaysia adalah antara negara badminton di dunia ni. Bukan saja melahirkan pemain, tetapi juga ramai pemain badminton dunia yang datang berguru dengan beberapa jurulatih di Malaysia ni. Jadi, dan juga ramai jurulatih Malaysia jadi rebutan di luar negara. Antaranya ada yang dah jadi coach di Dubai, ada yang jadi coach di England, ada yang dah jadi coach di India dan sebagainya. So, jadi harapanlah badminton ni kita akan capai ke satu tahap yang lebih baik. Cuma dalam masa setahun 2 ni, saya masih yakin kita tak ada singles. Setakat ni tutup kedai lah. Sehingga lahirlah satu bakat baru untuk singles ni. Dan keadaan Lizzie Jia macam tu, agak sukar lah kita nak pergi jauh dalam macam single. Okey, seterusnya kita nak membicarakan ada persoalan tentang hoki. Hoki kita dah gagal ke Piala Dunia melalui kelayakan Asia. So kita ada peluang yang lagi satu, iaitu kita gagal di Piala Asia. So ada peluang lagi satu melalui kelayakan Piala Dunia. Kelayakan Piala Dunia ni bukan Asia saja, dia akan campur. Semua negara-negara yang tak layak lagi, dia akan campur untuk mencukupkan 16 pasukan pergi ke Piala Dunia. Jadi tak silap saya ada 7 spot lagi.
daripada 2 pusingan kelayakan ni. Dia akan pecahkan, kumpul semua tim, dia akan pecahkan. So satu grup ni akan main di satu tempat, satu grup ni akan main di satu tempat. Itu dah cari 7 pasukan. So itu akan berlaku dalam bulan Februari atau Mac tahun depan. Jadi saya dah banyak kali tegaskan dah, selagi tak tukar coach, jangan harap kita ke World Cup. Itu je. As simple as that. Nak pergi ke World Cup, tukar coach tu. Kalau tidak, memang tak boleh. Saya tak nampak kat mana silapnya, tapi Sarjit dah kekeringan idea untuk nak bawa pasukan. Pemain kita ada pemain yang bagus. Malahan ada yang pemain yang naik diri daripada pasukan kebangsaan. Bagi alasan kerja dan keluarga dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan tu. Mereka tahu dalam pasukan tu pun tak boleh pergi dah. Dan masalah utama pasukan adalah dah lead, tergolek di ujung. First quarter dah lead, masuk second quarter, third quarter, tergolek. Ini banyak kali berlaku dah. So, pengurusan PHM kena cari jalan. Cari dia punya ramuan apa yang untuk nak, ramuan terbaik untuk nak selesaikan masalah. Mungkin fitness pemain dan sebagainya. So, itu untuk hoki. Nak cakap banyak pun tak guna sebab saya nampak simple je. Tukar coach. Get a better coach. Kita pernah ada coach yang bagus. Macam contohnya Revington daripada Australia. Bagus. Dan kita harap kita dapat ulangi balik. Mendapatkan coach yang bagus. Mungkin PHM ada masalah bajet. Saya tahu. PHM mungkin ada masalah bajet. Dia taklah semewah FAM yang dapat 30 juta daripada kerajaan. Tak semewah badminton dapat daripada Petronas. Tapi kalau tak boleh, tak boleh lah. Okey. Satu lagi isu yang baru-baru ni yang meletup ialah Majlis Paralimpik Malaysia MPM mungkin akan menyaman pemain badminton Paralimpik yang menang pingat emas Olimpik kerana dia bersuara lantang tentang ganjaran dia yang tak dapat. Saya rasa ini salah satu tindakan atau perbuatan yang tak patut dilakukan oleh sebuah organisasi sukan hanya kerana dikritik oleh ahli sukan. Dan pemain badminton tu dan pemain Paralimpik bukan di bawah naungan mereka. Mereka ni hanyalah satu badan yang menaungi semua persatuan sukan yang mempunyai atlet Paralimpik. Tapi sebenarnya setiap atlet ni yang Paralimpik ni dia duduk di bawah persatuan sukan masing-masing. Macam kalau badminton saya pun susah nak sebut nama pemain tu. Dia duduk bawah BAM. Kalau dia olahraga Ziyad Zulkifli dan sebagainya duduk di bawah Persatuan Olahraga Malaysia. Kalau dia angkat berat duduk di bawah Persatuan Angkat Berat. Dia bukan je duduk bawah MPM, Majlis Paralimpik. So, bila dah janji nak bagi dia habuan, whatever it is, you kena tunaikan. Kalau you tak boleh nak tunaikan, you kena cari jalan macam mana nak tunaikan. Katalah dia bagi alasan itu, kata ada sponsor tu dah tarik diri. Then you must find new one to top up. Kalau tidak, ini jadinya. Atlet menunggu sebab you dah janji dengan dia. Ini atlet OKU. Dah tentu dia orang susah. Hidup dia bergantung pada acara ni, sukan ni. Dekat Malaysia ni, ahli sukan bukannya kaya mana pun. Tapi kau janji dengan dia, dia nak kalau pergi Olimpik, kau menang emas, aku bagi kau 60,000. Tunaikan. Ini dah berapa lama dah ni? Dia nak masuk sukan C dah. Olimpik bila? So, ini menunjukkan bahawa MPM ni dah tiba masanya untuk dirombak dan tukar nakhodanya. Dah tak boleh pergi dah yang ada sekarang ni. Dan terlalu emosional dan terlalu tidak boleh dikritik
dan adalah tidak wajar untuk nak menggantung atlet itu ataupun menyaman ambil tindakan undang-undang terhadap atlet itu. Dia cuma hanya menyuarakan pendapat dia saja. Dia tidak ambil tahu pun tentang you punya pentadbiran, dia tak ganggu pun tentang macam mana cara nak dapat duit tu. Tapi sebab you dah janji dengan dia, janji harus ditepati. Jangan dicapati. So, kita harap benda ni tidak lagi berulang kepada atlet atau persatuan atau organisasi sukan yang lain. Dan saya rasa lepas ni tak payah janji apa-apa. You dapat usahakan dapat duit tu, and then kalau ada. Sebab you persatuan, bukannya kerajaan. Kerajaan kalau janji memang dia boleh korek mana-mana, dia bagi. Persatuan, mungkin company-company tu janji tahun ni, bendanya nak bagi tahun depan, tiba tahun depan company tu bankrupt, tak bagi apa. Masalahnya kita dah janji dah dengan atlet. So ini yang benda yang kita kena selesaikan. Dan diharap tarik balik ancaman untuk nak menggantung dan juga mengheret perkara ni ke mahkamah. Biarkan atlet tu bersendirian dengan dia punya acara dia. Sebab dia ada banyak acara yang dia masuk. Dan dia masuk pun untuk mengharumkan nama negara. Dan MPM pun, matlamat penubuhan MPM adalah untuk mengharumkan nama negara. Bukannya untuk nak membusukkan atlet dan juga negara. Jadi setakat ni itu saja. Cakap banyak-banyak pun bukan nak tengok nanti. Kalau ada apa-apa lagi persoalan dan juga pandangan, boleh kemukakan di ruangan komen dan nyatakan apa yang anda nak cadangkan, dan juga mungkin anda boleh berkongsi pandangan dengan saya dan saya akan utarakan ni. Dan harus diingat, ZR Sports On Podcast akan kembali lagi dengan tamu-tamu, dan kita tengah mengaturkan untuk mendapatkan tamu-tamu yang lebih hebat, yang lebih mantap, supaya anda akan dapat maklumat-maklumat terkini dan juga maklumat dan dengarkan kisah suka duka mereka sebagai atlet dan bagaimana untuk nak mengembangkan sukan-sukan yang mereka ceburi itu. Jadi saya rasa sampai di sini dahulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di ruang dan masa yang akan datang. Dan saya doakan agar semua berbahagia dengan keluarga masing-masing dan juga aktiviti masing-masing. Dan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.